Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Hari ini kita akan buat lada kicap menggunakan hand blender. Okey, macam ni, hand blender. Ini dia punya motor. Kali ni kita gunakan jenama Princess. Okey. Cara dia mudah kan? Yang penting kita ada bekas hand blender. Letak kat sini. Kita masukkan bawang merah yang telah dipotong, bawang putih sikit, dan lada yang telah dibasuh. Okey, letak dalam ni. Kemudian kita letakkan kicap. Kicap jalin. Kalau tak ada kicap jalin, kita kena batalkan ekspedisi ini. Tuang sesuka hati. Okey, cukup. So, kicap kita letak kat bawah. Dan sekarang kita hanya perlu masukkan hand blender dan letak kat sini. Okey. Kemudian kita plug in. Okey, dah siap. Kita punya lada kicap. Jadi, tanggalkan mata dia, motor dia tepi. And then kita tuangkan ke dalam piring. Yes, di situ. Maka jadilah lada kicap kita. Ui, tumpah lagi. Okey, bye.